Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IPGM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Ketara Dunia. Jadi pada video kali ini kami akan membentangkan tentang aspek literasi menulis secara mentalis dan mekanis. Kita akan membicarakan tentang peringkat literasi menulis mentalis dan mekanis. Kita akan menunjukkan bahan bantu mengajar dan demonstrasi pengajaran, dan juga kita akan membicarakan tentang pengesanan bahan bantu mengajar bagi BBM tersebut. Jadi saya ada Faris Amsyah bin Sabri. Jadi saya Muhammad Al-Aitisam Azlan. Saya Muhammad Ali Farhan bin Muhammad Nazri. Jadi sama-sama kita saksikan. Baiklah, kita akan pergi pada dua pasal utama yang membentuk penulis cilik. Pasal yang pertama ialah seorang itu akan melalui peringkat mekanis, iaitu fokus kepada kemahiran motor dan teknik penulisan. Diorang mula akan belajar macam mana untuk membuat bentuk huruf tu, belajar macam mana nak pegang pensel bagi biasa, dan murid dilatih menguasai aspek fizikal sebelum menghasilkan idea. Jadi diorang akan berlatih untuk tulis lawa-lawa dulu, tulis bagi kemas, bagi sekata tulisan tu sebelum lanjut pada proses seterusnya, iaitu proses peringkat mentalis. Peringkat mentalis ini merupakan fokus pada proses perkembangan kognitif dan komunikasi idea. Peringkat tinggi untuk melahirkan buah fikiran, perasaan dan maklumat. Maksud dekat sini, lepas kita dah dapat tulis penulisan itu dengan lawa, kemas, jadi kita akan dapat mengembangkan idea kita tu selari dengan perkembangan kognitif kita. Okay, baiklah, kita akan pergi kepada 4 tiang asas kemahiran mekanis. Yang pertama, kesiapan motor halus, iaitu kebolehan untuk mengawal otot jari dan tangan untuk memegang pensel dengan stabil, iaitu pegangan tripod. Pegangan tripod ni iaitu kita gunakan 3 jari utama untuk memegang pensel dan untuk membentuk setiap huruf. Yang kedua ialah koordinasi mata dan tangan. Keupayaan menggerakkan alat tulis mengikut arah yang dikehendaki. Contohnya macam latihan yang cikgu bagi untuk buat bentuk huruf, tapi cikgu buat siap-siap garisan putus-putus. Jadi murid just ikut je untuk biasakan diri tulis huruf. Dan yang ketiga, ketepatan bentuk dan strok, iaitu menulis huruf mengikut urutan strok yang betul supaya tulisan tidak terbalik. Contohnya tulisan huruf B dan huruf D. Sebab huruf B dan huruf D ni macam sama, kita dapat bezakanlah huruf B dan huruf D ni. Dan yang akhir sekali iaitu kekemasan fizikal, iaitu menjaga kebersihan kertas, saiz huruf, saiz yang konsisten dan jarak yang sesuai antara perkataan. Tujuan yang terakhir ni adalah supaya penulisan kita tu bukan sekadar nampak ilmiah, tapi bagilah tulisan tu kemas supaya senang orang nak baca. Seterusnya saya akan menerangkan tentang cara untuk menangani cabaran mekanis, iaitu cabaran mengenai latihan otot. Sebab ada sistem belajar yang ada sedikit cabaran untuk menguasai teknik mekanis ni. Contohnya tulisan diorang cakap ayam, tangan murid tangan murid cepat letih ketika menyalin, merkap atau melukis huruf. Baiklah, di sini ada beberapa aktiviti yang kita boleh buat untuk meningkatkan penulisan mekanis kita, iaitu latihan otot bagi murid yang mempunyai jari yang lemah. Contoh aktiviti dia ialah meramas bola lembut atau meramas bola lembut untuk menguatkan jari murid. Dan seterusnya, aktiviti memunting untuk memperkukuh kesiapan motor halus sebelum memegang pensel. Jadi terima kasih kepada saudara Farhan kerana telah menerangkan apa itu mekanis. Terusnya kita akan lihat tangga kognitif penulisan mentalis. Jadi ini merupakan model kepada penulisan yang tersusun dan jelas. Jadi kalau kita boleh lihat di sini, yang pertama kita ada diksi. Apa itu diksi? Diksi merupakan kebolehan memilih perkataan yang tepat dan sesuai dengan konteks ayat. Seterusnya kita tengok sintaksis.
Sintaksis merupakan proses di mana apabila kita selesai memilih perkataan yang sesuai dengan konteks semasa, kita akan menyusun kata-kata tersebut menjadi ayat tunggal atau majmuk dengan subjek dan predikat yang lengkap. Seterusnya kita naik satu anak tangga, iaitu organisasi idea. Jadi apabila kita sudah menyusun perkataan tersebut dalam bentuk ayat tunggal ataupun ayat majmuk, seterusnya kita perlu menyusun maklumat secara berturutan. Sebagai contoh, kalau kita boleh lihat, menceritakan aktiviti dari pagi sehingga petang, dan akhir sekali ialah aplikasi tata bahasa. Aplikasi tata bahasa ini melibatkan penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda soal dan ejaan yang betul agar maksud tidak terpesong daripada makna asal. Secara kesimpulannya, keempat-empat langkah ini saling berkait rapat dan penting untuk kita kuasai agar penulisan kita lebih tersusun dan teratur. Jadi seterusnya kita akan melihat bagaimana cara untuk menangani cabaran mentalis dengan menggunakan teknik perancang. Jadi seperti mana yang kita tahu, cabaran yang sentiasa dialami oleh para pelajar dalam penulisan ialah menghasilkan ayat yang tergantung dan idea penulisan yang tidak berkembang semasa mengarang atau meringkas. Jadi bagaimanakah cara untuk kita menangani masalah ini? Seperti mana kita boleh lihat, kita boleh menggunakan teknik scaffolding ataupun dalam bahasa lainnya perancang untuk murid yang suka menjana idea sendiri. Dan aktiviti yang disarankan ialah menyediakan peta minda, struktur atau memberi senarai kata kunci untuk membantu merangsang penciptaan murid. Jadi secara ringkasnya, murid ini akan dapat merangsang idea mereka dengan bantuan guru-guru. Jadi di sini peranan guru amatlah penting untuk membantu murid-murid membina idea yang baru secara lebih tersusun dan berkesan. Itu sahaja daripada saya. Seperti mana yang dibincangkan oleh kawan saya tadi, kalau kita tengok pada penulisan mekanis ini merupakan asas pada pelajar untuk membina satu penulisan yang kemas dan memberi makna. Kalau pada penulisan mentalis ni pula, ia merupakan lanjutan daripada penulisan mentalis. Jadi para pelajar akan dapat menulis dengan mengolahkan idea dan menyumbangkan idea mereka dalam penulisan tersebut. Sebagai contoh, kalau guru mungkin meletakkan bahan-bahan sangat seperti gambar buah apple, jadi mungkin pelajar melihat gambar buah apple tu dan mungkin pelajar dapat membina ayat daripada buah apple tu ataupun membuat karangan tentang buah apple dan sebagainya. Jadi seterusnya kita akan masuk kepada perbandingan antara konsep literasi menulis secara mekanis dan mentalis. Kita ada 4 aspek utama, iaitu tahap kemahiran, aktiviti utama, petunjuk kepada masalah dan juga matlamat akhir kepada setiap penulisan inilah. Jadi yang pertama, kalau kita lihat pada peringkat mekanis dan mentalis, tahap kemahiran untuk peringkat mekanis ini ialah merupakan asas lah, ataupun secara mudahnya secara fizikal, di mana mungkin pelajar akan belajar macam mana nak pegang pensel dengan betul, macam mana nak menulis huruf dengan betul, macam mana nak menyambungkan suruh kata itu dengan betul. Kalau untuk peringkat mentalis, ia merupakan lanjutan daripada peringkat mekanis dan menggunakan kognitif, iaitu di mana olahan idea yang digunakan oleh pelajar untuk diletakkan dalam penulisan. Jadi yang kedua ialah aktiviti utama. Untuk aktiviti peringkat mekanis ini merupakan asas lah, seperti mencari huruf, melekat huruf dari buku ke, ataupun melukis huruf. Jadi untuk peringkat mentalis, pelajar mungkin ada sedikit lebih mencabar lah, di mana perlu menggunakan idea dan juga otak pada pelajar itu. Sebagai contoh, pelajar mungkin dapat membina ayat, dapat mengarang sebuah karangan ke, sebuah cerita, dan juga dapat membuat satu kesimpulan daripada
mungkin jika guru bagi satu teks yang panjang dan pelajar dapat membuat satu kesimpulan daripada teks tu, itu adalah antara contoh untuk peringkat mentalis. Kalau dari segi masalah untuk menulis secara mekanis ini secara mudah boleh dikatakan secara fizikal lah. Sebagai contoh, mungkin tulisan yang tulisan cakap ayam, tulisan yang buruk sikit, dan juga tangan cepat letih. Mungkin ada para pelajar yang menulis karangan yang berpadukan di hadapan yang diberikan oleh guru. Mungkin bila tulis karangan yang panjang ni cepat letih. Itu adalah satu masalah yang normal lah untuk peringkat mekanis. Dan untuk peringkat mentalis ialah ayat tergantung, idea yang tidak berkembang. Mungkin ada pelajar idea dia tak saling melengkapi dengan apa yang difikirkan pada peringkat awal. Jadi untuk matlamat akhir peringkat penulis secara mekanis ini dapat menghasilkan tulisan yang kemas, mudah dibaca dan mudah difahami. Kalau untuk penulisan mentalis, pelajar mungkin akan dapat menghasilkan satu penulisan yang bermakna, satu karya dan sebagainya. Dan biasanya pelajar di peringkat yang tinggi lah akan dapat menguasai kemahiran mentalis. Saya ringkasnya, literasi ini merupakan satu proses yang bukan kita cakap terus lompat ke arah yang tinggi, arah yang kita boleh jamin idea. Dia merupakan satu proses yang bermula daripada asas yang paling bawah sekali, yang di mana bermula daripada kawalan tangan yang stabil, macam mana kita menulis huruf, dan juga macam mana kita menyambung suku kata. Jadi kalau nak menguasai penulisan, kita perlu menguasai mekanis, kerana ia menjadi tunjang utama pada yang membuka pintu kepada cara kita mengekspresikan idea kita melalui penulisan yang cemerlang. Kalau kita lihat pada gambar ini, asas utamanya ialah pada mekanis, asas binaannya, dan terhasillah pertubuhan minda yang cerdas dan cergas, iaitu mentalis. Untuk aktiviti kami yang pertama, seperti mana yang anda lihat di tangan saya, ada satu bahan batu mengajar yang dinamakan betul atau salah dan akan digunakan untuk aktiviti menulis secara mekanis. Jadi arahan permainan ini mudah saja. Para pelajar perlu diminta ke hadapan untuk untuk menjawab kelima-lima soalan ini sama ada ia betul atau salah. Sekiranya soalan ini betul, maka pelajar itu perlu menyambung garisan-garisan titik yang mempunyai perkataan betul. Dan perkara sama juga sekiranya jawapan itu salah. Selepas menyambung setelah menyambung garisan titik itu, jadi pelajar boleh mengambil ikon ini ataupun emoji ini, pangkah atau tik pada soalan sama ada ia betul atau salah. Jadi seterusnya kita ke demonstrasi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini berdasarkan benda yang kita dah belajar, iaitu tajuk buli. Hari ini cikgu ada satu permainan yang cikgu buat, iaitu permainan nama dia betul atau salah. Okey, permainan dia kat sini. Kamu semua akan ada seorang cikgu akan panggil ke depan. Nanti kena pilih satu daripada 5 ayat ni dan kena kelaskan sama ada ayat itu betul atau salah. Bukan iaitu betul atau salah daripada kategori buli. Macam contoh ini, semua orang tidak suka buli. Ayat tu betul ke salah? Jadi cikgu nak mula orang akan pilih satu dan orang kelaskan, tulis balik ke sini yang mana satu betul, yang mana satu salah. Contoh ini, semua orang tidak suka buli. Ayat ni betul. Jadi kalau kita ikut balik titik-titik ni, bagi perkataan ni lengkap. Dan dekat ujung ni, bila korang dah siap tulis betul dengan salah tu, dan bila korang semua dah jawab kelima-lima ni, korang akan kelaskan dengan benda ni, tanda tik dan tanda pangkah. Kelaskan dekat sini. Okey, saya akan panggil Aiman. Saya nak kamu jawab soalan dekat depan. Ya, cikgu. Okay, saya nak Aiman pilih satu ayat kat sini. Saya nak ayat ni, cikgu. Okay, baca ayat tu. Kita boleh membuli kawan di sekolah. Ayat tu betul ke salah? Salah, cikgu. Okey. Sekarang saya nak kamu, mana tu salah, mana tu betul?
Ni cikgu salah. Okey, betul. Jadi ambil pen marker tu, Okey cikgu. ikut titik-titik ni bagi lengkap dia pada. Okey, betul Aiman apa yang kamu buat tu. Next, kamu pilih lagi satu ayat. Satu. Saya nak ayat nombor 1 dulu. Okey, baca ayat tu. Guru melarang perbuatan buli di sekolah. Okey, ayat ni betul ke salah? Pasal cikgu ni dia larang buli dekat sekolah. Betul cikgu. Okey, betul. Betul cikgu. Jadi kat sini ada perkataan yang betul. Jadi awak kena ikut titik-titik tu. Okey cikgu. Okey, siap cikgu. Okey, pandai Aiman. Okey, jadi sekarang Aiman pilih apa emoji-emoji kat situ. Dan tampal emoji. Ni betul cikgu. Betul. Ni salah. Ni salah cikgu. Ini salah kayak ni. Itu betul. Sorry saya juga. Betul. Buli merupakan satu tabiat yang baik. Itu betul ke salah? Salah cikgu. Okey, betul. Pandai. Kita boleh membuli kawan di sekolah. Salah cikgu. Betul. Kita patut menghormati kawan. Betul cikgu. Okey, pandai. Okey, terima kasih Aiman, boleh duduk. Terima kasih cikgu. Jadi seterusnya kita akan ke aktiviti menulis secara mentalis. Di tangan saya sekarang ni ada satu bahan bantu mengajar yang dinamakan cawan buli. Jadi macam mana nak bermain permainan cawan buli ini? Jadi yang pertama, di sini kita lihat ada 4 cawan dan setiap cawan mempunyai 4 batang aiskrim yang berlainan warna. Jadi pelajar diminta untuk memilih 3 batang aiskrim dari 4 cawan ini dan batang aiskrim yang dipilih itu perlulah mempunyai warna yang sama. Kiranya kalau cawan pertama pelajar pilih warna merah, cawan yang kedua dan cawan yang ketiga pelajar kena pilih warna merah juga. Tidak boleh pilih warna yang lain. Jadi setiap cawan ni ada dia punya dia punya kategori tersendirilah. Yang pertama ada subjek, yang kedua kita ada tempat, ketiga kita ada perbuatan dan yang keempat kita ada kesan emosi. Nak tahu lebih lanjut, jom kita lihat kepada demonstrasi pembelajaran. Jom. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, hari ini cikgu ada satu permainan iaitu yang dipanggil cawan buli. Macam yang kita dah belajar sebelum ni berkaitan buli. Hari ini kita akan mengulang kaji balik dengan bermain permainan ini. Okey. Permainan ni dia ada 4 cawan dan dalam 4 cawan tu ada 4 batang aiskrim. Dan korang akan pilih satu warna. Seterusnya korang akan pilih 3 daripada cawan ni untuk membuat ayat. Korang kena tulis ayat dekat papan putih. Faham? Faham cikgu. Okey. Saya akan panggil Aiman untuk jawab soalan ke depan. Okey cikgu. Cikgu, macam mana cikgu? Okey, kat sini ada dalam cawan ni kita ada 4 warna. Okey, Aiman suka warna apa? Saya suka warna merah cikgu. Warna merah. Kat sini ada 4 cawan. Okey. Aiman ambil di mana-mana. Cawan mana-mana tapi pilih 3 je. 3 je. 3 je. Saya nak ini cikgu. Lepas tu ni. Ada ni cikgu. Okey. Okey. Cuba baca. Mula susun dulu. Susun Macam yang kita belajar subjek, predikat dulu. Seorang murid berasa takut, memeras ugut berasa takut. Okey, berdasarkan 3 benda ni,
Cara Aiman bina ayat berdasarkan 3 batang ekstrim. 3 batang ekstrim ni cikgu. Untuk Murid lain. murid lain. Lepas tu sehingga murid tersebut berasa takut. sehingga murid tersebut berasa betul ya Gus? Okey, betul. Panjangnya ayat Iman pandai awak ni. Okey, macam yang awak pilih ni, apa seorang murid memerah gut. Yang ni awak tambah sendiri kan? Ya, Dia tambah sendiri berasa takut. Okey. Jadi ayat awak ni betul. Betul ya Gus? Betul. Yeay. Okey. Jadi sekarang kita akan melakukan perbincangan mengenai keberkesanan Abah Batul mengajar dalam pembelajaran tadi. Jadi bagi saya poin yang pertama di sini ialah kalau kita melihat pada aspek menulis secara mekanis, iaitu kita menggunakan bahan batul mengajar betul atau salah kan. Jadi yang pertama, ia akan dapat meningkatkan ketepatan ejaan dan tanda baca. Sebab kenapa? Murid dapat mengenal pasti kesalahan dengan lebih jelas dan membetulkannya secara langsung sekaligus mengukuhkan asas penulisan. Sebagai contoh, kalau sebab itu ada fungsinya garis-garis titik tu supaya murid dapat jadikannya sebagai panduan, dan sekiranya dia salah tulis, cikgu boleh betulkan. Jadi tulisan dia tulisan perkataan dia tu jadi lebih lebih cantik lah, tidak cakap ayam. Macam mana dengan pendapat saudara? Selain itu, menulis secara mekanik juga akan dapat melatihkan kemahiran menulis secara berulang. Iaitu contohnya kita suruh murid buat latih tubi berdasarkan topik yang dia belajar. Aktiviti ini akan dapat memberi peluang kepada murid untuk membuat pembetulan berulang yang membantu membina kebiasaan menulis dengan betul. Okay, baiklah, macam mana perlu pendapat saudara Iman? Okay, jadi pada pandangan peribadi saya pula, aktiviti tersebut dapat memperkukuh struktur ayat yang betul. Jadi macam aktiviti tadi, murid-murid dikehendaki untuk memilih ayat yang betul atau salah berdasarkan struktur ayat. Jadi di sini murid belajar susunan ayat yang tepat melalui perbandingan ayat yang salah dan ayat yang perlu dibetulkan. Itu sahaja. Okey, baiklah. Seterusnya saya akan menerangkan daripada aspek menulis secara mentalis. Yang pertama sekali, pada pendapat saya, menulis secara mentalis ni dapat merangsang idea dan kreativiti murid. Murid itu perlu berfikir dan menghasilkan ayat berdasarkan situasi yang membantu perkembangan idea penulisan. Macam yang dekat BBM tadi, murid hanya perlu pilih 3 perkataan daripada setiap 3 batang ekstrim dan perlu mengembangkan idea sendiri dan membina ayat sendiri berdasarkan perkataan yang dia pilih. Okey, bagaimana pula dari Aiman? Jadi bagi pandangan saya pula, dengan aktiviti menulis mentalis tersebut, ia dapat meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi ataupun lebih dikenali dengan kebat. Jadi bagi aktiviti tadi, murid dikehendaki untuk memilih 3 batang ekstrim yang mengandungi beberapa ayat, lalu dikehendaki untuk membina sebuah ayat. Jadi dengan cara itu, murid-murid dapat berfikir dengan sendiri untuk membuat ayat yang lengkap berdasarkan perkataan-perkataan tersebut. Jadi dengan ini, aktiviti ini melibatkan analisis, penilaian dan pembinaan pendapat selari dengan kemahiran mentalis. Jadi satu penerangan yang baiklah dari saudara Aiman mengenai poin meningkatkan kemahiran berfikir aras tinggi. Sebab kita lihat tadi para pelajar di batang ekstrim yang dipilih pun memang tak lengkap ayatnya. Jadi para pelajar perlu berfikir supaya ia dapat membina satu ayat yang lengkap lah, selaras dengan literasi menulis secara mentalis. Jadi saya akan terus kepada poin yang ketiga, iaitu dapat menggalakkan ekspresi dan kefahaman makna. Jadi sekarang ni kita lihat tema untuk demonstrasi pembelajaran kita ialah
mengenai buli. Jadi apabila pelajar mendengar tentang buli ni, dia akan menunjukkan satu ekspresi atau perasaan yang tersendiri. Macam takut, ada pelajar yang mungkin gemar membuli orang. Jadi kat sini murid dapat menyampaikan perasaan. Kiranya ketika murid sedang menulis ayat tu, mungkin murid itu dapat faham. Macam contoh tadi kan kita menulis ayat tentang memeras Uhud. Jadi murid pun dapat merasai sendiri. Apa ni, orang kata feeling lah ayat tu. Jadi di sini sekiranya diorang dapat menyampaikan perasaan, pandangan dan pemahaman mereka sendiri melalui penulisan yang bermakna, maka apa yang disampaikan oleh mereka tu sendiri dapat difahami oleh orang lain. Okey, baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih kerana menonton video ini. Jadi saya berharap video ini dapat memberikan manfaat kepada semua yang menontonnya, agar video ini dapat menjadi panduan ataupun mencakap rujukan bagi memudahkan kerja mereka di masa hadapan. Ya, tepat sekali. Jadi segala yang baik itu datang dari Allah, dan yang segala yang buruk itu datang dari kesalahan kami sendiri. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.